Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Rumah Kak Nat. Kak Nat, tahniah sebab terpilih untuk rumah cantik dengan Dian untuk 2025 ni. Ini saku hati daripada Puan Diana lah. Alhamdulillah. Daripada Dian Signature dengan ada bunga sikit. Jom kita tengok apa ada dekat dalam. Macam mana dekor rumah dia dengan frame Dian Signature. Jom. Kak Abang nampak tak? Kita punya frame. Tapi ini special dia custom. Betul tak Abang? Betul, custom. Custom daripada kita punya Emilia Arch Moon. Yang standard dan customer kita custom color lah. Nampak tak? Kalau Kak Abang, customer kita buka pintu dia terus nampak frame kita. Jadi Abang, so macam mana orang kata bila dah gantung kita punya frame dekat sini? Apa perasaan dia? Bila gantung, kita rasa rumah tu baru macam nak hidup lah. Sebelum tu macam dia okey je. Tapi bila ada tu, kita masuk kita rasa dia seperti hidup lah. Macam tu. Alhamdulillah. Ni ruangan tamu pun cantik juga Abang. Ni ruangan tamu ni sebenarnya design banyak daripada Pinterest kita ambil. Yang ni pun dia sebenarnya plaster ceiling, cuma dia ada wallpaper. Wallpaper. Dia ada lighting juga belakang. Jom. Yang ni purely daripada kita punya ID. Cuma kita punya contribution lampu je lah. Kita pilih lampu yang macam ni. Dia bagi design ke kita nak yang mana? Dapat. Si. Ini ruangan dapur. So, ini ruangan dapur. Dapur isteri saya memang berminat dengan island ni. Orang kata apa? Table island? Table island. Table island lah? Island kitchen. Macam tu macam buat steamboat ni. Ni Bawah kita dah settle. So kita nak tengok sikit ruangan atas macam mana. Boleh bang? boleh, insyaAllah. Okey, jom. Okay, sini pun kita ada cadang lah. Ada plan untuk nak letak something. Kan mungkin kiswah ke apa yang sesuai lah. InsyaAllah. Daripada dia sebab memang sesuai lah insyaAllah. Cuma kita nak buat dia sampai ke atas. Ke atas ni lah. So sini. Cuma kiblat dia tu macam ni. So mihrab tu kena design lain sikit lah. I see. Destination ni dia unik. Ada identiti tersendiri dan bila kita tengok tu kita terus jatuh hati lah. Betul, sebab design dia tu sebab lain pada lain yang Kak suka. Lepas tu dia ada lampu tu lagi nampak macam wow lah, menyerlah kan. Bila orang nampak masuk je orang akan cakap wih. Macam tu. Size dan design tu sesuai untuk ruang ni lah. Betul. Memang bersesuaian sangat. Sebab kita memang pilih purposely tu nampak lain pada tak lain lah. Tak nak yang macam biasa, part segi biasa kan, common kan. Lepas tu ada pula moon pula kat tengah macam ni. Mestilah kita nak macam lain kan. Takkan nak yang sama kan. Malam hari lagi cantik tau. First time lah Kak masuk rumah sebab rumah ni dia orang lock for 1 week. Kita tak boleh masuk, dia nak dekor, dia orang nak buat segalanya. So bila memang dia orang ada bagi tahu dia orang akan pasang video tapi dia orang tak bagi tahu penuhnya. So bila kita step je dalam rumah ni memang kita nampak wah, memang dia orang pasang macam ni. So nampak macam wah seronoknya kan. Sebenarnya yang banyak berhubung tu sebenarnya isteri saya. Betul. Dia orang first kakak WhatsApp, dia orang memang fast respond. Lepas tu tanya date bila nak lock, apa date nak datang. And then don't follow up. Bila kita pergi pun dia orang memang hormat customer, cara cakap, cara penyampaian. Dia orang kita tanya banyak macam mana pun dia orang tetap juga layan kita elok. Dia orang tak ada paksa-paksa kita tau. Macam tu lah. Dia orang siap cakap bolehlah kita tengok ruang mana, besar mana kan. Okeylah, tak ada paksa-paksa tu yang kita seronok tu kan. Puas hati lah. Puas hati. Mesti nak puas hati. Alhamdulillah. So sekarang ni kita dah settle down untuk rumah kedua daripada Kak Nat dan suaminya. So terima kasih Akak dengan Abang sebab sudi terima kami sebagai tetamu lah untuk segmen Rumah Cantik dengan Dian untuk tahun 2025 ni. So tanya juga sebab Akak dengan Abang terpilih. So kalau Akak Abang semua nak tahu untuk next rumah, itu kena tunggu for the next part untuk segmen Rumah Cantik dengan Dian tahun 2025 ni. Ingat nak cari dekat mana? Dian Signature Section 3, insya-Allah penuhi rumah dan kalimah. Apa-apa Allah nombor 1. Bye bye.